minta tolong suggest set bottom drift yang paling mantap, paling ringan, paling kuat. Ni guys, dekat tangan aku hari ni aku ada buat satu set bottom drift. Yang mana nak cari mesin yang saiz kecil, ringan tapi nak yang kuat, boleh support sampai batu 1,5 kilo. Ni dekat tangan aku ni ada Daiwa Seaboard 300JL tahun 2021 guys. Mesin ni second hand, baru jalan 5 km saja, condition dia macam baru, korang boleh tengok. Dan yang paling penting harga dia guys. Harga dia kalau korang beli yang ni satu set yang kita jual ni, harga dia lebih murah daripada harga yang baru lah. So dekat sini korang boleh tengok ini Seaboard 300JL tahun 2021, mileage baru 5km, condition macam baru. Dan hari ni kita buat set combo untuk korang. Jadi sesiapa yang tengah mencari set combo, korang kena tengok dalam video ni guys. Dalam video ni aku dah buat siap-siap dah. Ada mesin, ada rod, ada bateri, ada tali, semua satu set. Jadi aku dah siap-siap tulis dekat sini. Mesin sahaja second hand, rod, tali dan bateri semua baru. Harga dia 3.3k, harga boleh nego. Jadi setup ni kalau korang nak buat main bottom drift memang paling sesuai guys. Sebab apa? Sebab mesin ni dia memang sangat kuat lah. Ini Seaboard bukan Leo Breeze. Seaboard 300JL, dia speed dia ok, drag dia pun tune. Lepas tu dia ringan lah, lepas tu dia kuat. Dan capacity tali dia kalau korang tengok dekat sini, kalau korang masuk 50LB Yamato boleh masuk sebanyak 300 meter. Right, so itu untuk mesin. Untuk spek mesin korang boleh tengok dekat sini. Ini spek mesin. Ratio dia 5:1, berat mesin 560 gram, drag 16 kg. Dari JOG power lever, max seal, max dan ATD drag. So kalau korang beli set ni memang complete lah. Nak pakai batu berat boleh, nak tarik ikan besar-besar pun boleh, tak ada masalah. Jadi itu untuk apa? Untuk mesin. Untuk rod pula guys, rod yang aku pair dekat korang ni, rod Yamato Samurai BJ tahun 2026. Rod ni panjang dia 6 kaki 3, PE 38. Jig weight dia 100 gram hingga 500 gram. Kalau buat main bottom, sinker dia 200 gram hingga 1,5 kilo. Nampak je slim kan? Tapi sebenarnya rod ni, kalau korang tengok dekat sini dia punya features, dia ada 5 layer carbon multi-link. Jadi rod ni dia slim, ringan dan kuat. Action depan dia kalau korang tengok ni, depan lembut tapi belakang keras. So kalau korang nak tengok action rod ni tarik GT 24 kilo, tengok hujung video. So rod ni datang cincin Fuji SIC, 5 kali ganda lagi mahal daripada Fuji biasa, 5 kali ganda lagi tahan daripada Fuji biasa lah. Dan kalau korang beli rod Yamato Samurai BJ, korang boleh join kontes kita dan korang berpeluang menang Daiwa Seaboard 600mj bernilai harga RM4,000 guys. Features lain yang ada dekat rod Yamato Samurai BJ ni, kalau korang tengok bahagian belakang dia ni, korang boleh letak 2 jari guys. Selalu letak 1 jari kan sebab dia pendek, tapi kali ni kita buat panjang sikit, boleh letak 2 jari. Safety korang tu lebih boost lah. Lepas tu dekat sini ada EVA holder dia. Lepas tu belakang ada aluminium gimbal. Kalau kata korang dah penat nak pegang, nak parking pun boleh. So itu untuk rod. Untuk barang ketiga pula kita akan bagi tali. Ni tali Yamato 50LB diameter 0.34, boleh masuk sebanyak 300 meter. Untuk 50LB Yamato, kalau setakat kata ikan bawah 50 kilo tu memang tak ada masalah nak tarik. Tali ketahanan dia 5 ke 10 tahun. Lembut, licin, potong air, potong angin. Dan yang paling penting, tali Yamato ni tak serap air guys. Ni 50LB ni dia punya lembut macam 10LB je guys. Nampak tu? Memang best. So itu untuk tali. Dan last sekali kita akan bagi bateri. Ni bateri ni. Ini bateri Yamato saiz 3500 mAh. Dia mengeluarkan 14 lebih lah volt dia. So mesin korang speed pun ok, ketahanan pun cun. Ketahanan dia 24 jam main bottom guys. 24 jam bottom. Korang dapat sekali dengan charger dia, dapat sekali dengan waterproof bag dia semua dalam ni. So guys, harga satu set ni 3.3k sahaja, harga boleh nego. Sesiapa yang berminat, korang boleh screenshot whiteboard ni, DM kita sekarang, ataupun nak lagi senang, datang kedai, alamat dekat atas. Berminat, DM terus. 中恐龙，中恐龙！不进啊，我摇开车还是进啊。那个好没错。哇，YY good。Set up on the road 啊。来。